kita lihat dari segi pembangunan, dari segi teori ekonominya, kita dah kira kalau kita belanjakan 16 bilion kali 8 multiplier efeknya, ganda bergandanya. Maknanya daripada 18 bilion, 16 bilion kali 8 faedah kepada ekonomi negeri Sarawak. Cuba bayangkan, kalau Ketua Menteri kata kalau letak 16 bilion dalam bilik, kita lemas. Cuba letak 16 kali 8 dalam satu bilik, lagi tak muat bilik itu. Inilah kesan daripada projek ini dari segi ekonominya. Dari segi pembangunannya apa? Kita selalu sebut Pen Borneo Highway ini sebagai game changer, sebagai satu projek yang bukan saja menjadi pemangkin. Kalau pemangkin ini catalyst, tapi game changer ini bermaksud perubahan yang amat besar, transformasi pada lanskap negeri Sarawak yang tak boleh dibandingkan dengan mana-mana projek sebelum ini. Inilah kesan Pen Borneo. Dan yang ketiga, dari segi perpaduan sudah tentu. Kalaulah dari Sematan, Kemiri, ke Lawas, kita dapat memendekkan perjalanan. Sudah tentu apa yang disebutkan sebagai perhubungan, connectivity. Kalau kita nak sebuah negeri maju, kita nak sebuah negeri lebih kokoh perpaduannya, kita mesti pastikan perhubungan ataupun connectivity yang lebih baik dan lebih berkesan lagi. Connectivity yang bukan saja connectivity dari segi perhubungan komunikasi, telefon bimbit dan sebagainya, tetapi membawa manusia. Sebab pada akhirnya bukan soal maklumat sahaja, bukan soal percakapan telefon, tetapi yang penting membawa manusia, membawa orang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan mudah. Dan kalau kita boleh membina lebuh raya ini, maka orang-orang Sarawak dan juga orang-orang Malaysia yang lain lebih mudah untuk bersiar-siar, berjalan-jalan, dan untuk berhubung, saling berhubung di antara satu sama lain. Pasti kita akan mengukuhkan lagi semangat perpaduan, semangat satu Malaysia, dan menjadikan Sarawak lebih bersatu padu lagi, insya-Allah.